Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعموره في الدارين آمين. Berkata musannif rahimahullah, sambungan dalam kitab Hidayatus Subyan, muka surat 17. Baris yang ketujuh daripada atas. Syahdan. Sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Permulaan angkatnya bersamaan dengan permulaan takbirnya. Situ kau? Baca dah ni. Faslun bermula syarat qiyam. Situ. Faslun bermula syarat qiyam. Maksudnya dah habis dah cara masalah niat. Selesai masalah niat, selesai masalah takbir. Dah masuk rukun. Faslun, syarat kepada qiyam. Qiyam adalah rukun, tapi syarat nak sah qiyam tu, cara nak dia mesti cukup syarat dia. Bermula syarat qiyam. Qiyam tu maksudnya berdiri, berdiri betul. Iaitu syarat dianya membetul akan tulang belakangnya. Kalau kena betul tulang belakang. Tulang belakang kita tengah-tengah tu kena betul. Kalau bokok tidak sah. Itu kalau yang asli kita boleh betul. Tapi kalau dah asli dah bokok, tu tak ada masalah dah. Kalau dia dah bokok dah tak mampu dah, tak boleh langsung dah nak berdiri betul, nak tegak, nak betul ke tulang belakang tak boleh dah. Maka tak apalah, waktu sajalah. Dia kata sini kalau kita boleh betul, wajib kena betul tulang belakang. Tak boleh duk bokok gitu semaya. Itu syarat kepada qiyam. Iaitu membetul akal tulang belakang. Dan jikalau dengan bersandar ia kepada sesuatu sekalipun, walaupun kalau dia berdiri saja gitu dia tak mampu. Tapi kalau dia duduk nyanda, dia boleh betul. Wajib kena duduk nyanda. Kalau dia duduk lagu tu tidak sah. Kita tengok. Contohnya kita tak boleh nak berdiri betul dah. Dah tua dah. Dah tua bokok dah. Tapi kalau kita nyanda boleh. Ataupun kita pegang pada tukar, boleh kita berdiri betul. Wajib kita kena berdiri betul. Wajib kena cari tukar. Wajib kena cari sandar. Tak boleh kita mari semaya dalam keadaan bokok gitu. Lepas tu lepas takbir tu tak apalah. Dia kau turun, kita tekan balik naik. Jangan kita biarkan duduk lagu tu. Itu pasal semaya. Dan sebab apa? Sebab kita masih lagi dikategorikan orang yang mampu berdiri betul. Walaupun terpaksa bersandar, walaupun terpaksa kita papah. Dia kata sini, dan jikalau dengan bersandar sekalipun. So,
ataupun dengan berpegang ia atasnya, dipegang atas sesuatu. Macam kita bawa tukar lah. Kalau kita tak bawa tukar, kita tak boleh nak tegak berdiri, tak boleh nak betul-betul belakang. Dia di kau turun, kita kena bawa tukar baru boleh kita berdiri, kita boleh papuh dia, kita boleh pegang. Maka wajib kena cari tukar. Sebab apa? Masih lagi dikira orang tu mampu berdiri betul. Nak kata semaya sampai tahap tu. Pertama, kalaulah terpaksa bersandar, wajib kena bersandar. Yang kedua, kalau berpegang kepada sesuatu, wajib kena berpegang kepada sesuatu. Dua. Ataupun yang ketiga, dengan dipegang orang akan dia sekalipun. Walaupun kita terpaksa pegang papuh dengan orang sekalipun, tetap wajib kita kena buat begitu. Tak boleh kita takbir dalam keadaan kita berdiri tak betul, tak sah. Mana lepas takbir tak apalah, tengok keadaan lagu mana pula. Ini nak katanya masa qiyam mula-mula. Qiyam adalah rukun, syarat mula-mula sekali. Tapi kena ingat nak takbir syarat dia kena berdiri. Nak baca Fatihah syarat dia kena berdiri. Tu. Kalau tak berdiri tak sah baca Fatihah bagi orang yang mampu lah. Begitu juga takbiratul ihram, tidak sah kalau kita takbir duduk untuk semaya fardu. Tapi kalau untuk semaya sunat tak apa. Untuk semaya fardu, masa nak takbir, masa nak baca Fatihah, wajib kena berdiri. Kena bagi orang yang mampu. Jadi kita mampu lagi, walaupun terpaksa bertukar, walaupun terpaksa bersandar di dinding, walaupun terpaksa kita berpegang dengan orang, kita upah orang 5 ya. Setiap kali aku nak semaya, aku nak pergi kamu, boleh 5 ya sewaktu. Ada ke buat lagu tu? Kita masa nak takbir tu, kita pegang bahu dia, tekan molek, takbir Allahu Akbar. Tak apalah. Lepas takbir tu dia kau turun. Kau dah pokok dah. Buat lagu mana? Pakut tu tekan balik. Daripada dia upah orang, bawa tukar lah. Bawa tukar pak kau, tukar tayar 2 kau ikutlah. Syarat dia kena diri tegak. Selagi boleh kita diri, itu maknanya masih mampu lagi berdiri, tak boleh semaya duduk. Semaya duduk tidak sah. Tu masa baca Fatihah, masa takbir. Kalau masa rokok dengan masa sujud kita tak mampu nak turun bawah, tak apalah, bolehlah duduk. Tengok keadaan kita, jangan pakai pukul rata. Dah tak boleh tak pakai duduk atas kursi, semua semaya atas kursi belakang. Jangan bermudah-mudah jangan sangat bermudah-mudah. Tengok keadaan kita lagu mana. Sekadar kita des taruh mana, tak boleh dah kita nak turun sujud. Kalau dia turun tak boleh nak bangun, maka tak apalah, boleh sujud atas angin. Selagi mampu boleh turun sujud, wajib kena turun sujud, dan kena dahi kena sapa tempat sujud. Sebab itu syarat dia. Syarat pada sujud mesti dahi kita sapa ke tempat sujud dan dengan tidak berlapik. Itu syarat dia. Tidak sah sujud kita. Jadi kalau kita dah tak mampu dah nak turun sujud, kalau turun maka tak boleh naik, maka barulah boleh sujud atas angin. Orang panggil sujud atas angin. Mungkin sujud atas lantai, atas angin. Sujud dengan isyarat, merendahkan sedikit daripada rokok. Rokok setara tu, masa sujud kita pun lebih rendah lagi. Tapi kalau boleh turun lagi, maka tidak sah kita sujud atas angin. Sebab itu syarat dia. Dia kata 3 perkara tu memadalah ia. Maksudnya sah semaya dia tu dengan bersandar, ataupun dengan berpegang kepada sesuatu, ataupun dengan dipegang orang. Dan jika tiada kuasa ia, tak mampu dah nak berdiri betul, tidak kuasa ia berdiri betul, maka wajib ia berdiri qadar sehabis-habis kuasa. Kena berdiri juga, tapi qadar habis-habis kuasa dia.
Setakat mana hak dia? Seminit, 2 minit, sekadar tu hak dia. Maka berdiri sekadar tu. Gitu. Nak katanya selagi boleh berdiri, tak boleh kita nak semaya duduk. Ini untuk semaya 5 waktu ni saja. Semaya lain tak apa. Semaya 5 waktu ni je. Selagi boleh berdiri, tak boleh semaya duduk. Kecuali dah tak boleh sangat-sangat. Dia kata gitu deh. Tak mampu nak berdiri. Berdiri betul tak mampu. Maka wajib berdiri sekadar kuasa. Dia berdiri lagu mana? Berdiri bokok, berdiri nyengging, berdiri. Tak kira. Asalkan berdiri. Tapi selagi mampu boleh berdiri betul, wajib kena berdiri betul. Itu beza dia. Itu maksudnya kita tak bermudah-mudah dengan semaya ni. Kadang-kadang kita ni bukan sini dah, tempat lain kadang-kadang daripada rumah bawa dah kursi. Bawa dah kursi tu, bik kereta tu berjalan bawa kursi. Dia berjalan boleh, tapi bawa kursi, pikul kursi. Ada lagu tu. Mari daripada rumah, letak siap-siap kursi dalam kereta, mari sejik, bawa kursi lipat dia tu. Kenapa? Kerana nak semaya di masjid, nak semaya tak kursi. Allah Rabbi. Turun kereta boleh berjalan. Hak tu lagu mana tu? Hak tu lagu mana? Mari-mari masuk dalam masjid, letak kursi, duduk. Takbir pun duduk, semua duduk. Tu bukan semaya, dia tak sah semaya. Nak bawa kursi tak salah dah, kita kata sekadar kita boleh berdiri. Berdiri sekadar mana? Sekadar kita takbir, sekadar kita nak baca Fatihah. Sekadar kita rokok, paling tidak pun rokok. Setakat tu je, lepas dah tu tak boleh dah nak berdiri. Maka tak apalah, bawa, tak ada masalah. Sebab nak turun sujud tak lepas. Bila turun sujud tak bangun dah. Tapi kalau selagi boleh mampu lepas pada sujud, kita nak bangun tu terpaksa kita papuh di dinding, terpaksa kita pegang dengan sesuatu baru boleh bangun, wajib kena lakukan hak tu dulu. Wajib kena buat hak tu dulu. Tak boleh duduk atas kursi, tak boleh. Carilah dinding. Setiap kali nak sembahyang Jumaat cari dinding. Memang tak ada pasal tu. Nak mudah lagi, bawa tukar. Bawa tukar tu untuk kita nak pegang dia. Ketika kita berdiri tu takut-takut nak rebah, kita boleh pegang di situ. Dan kita kalau bawa tukar tu, dia tidak memutuskan saf. Tidak memutuskan saf. Mana orang tak boleh nak marah kita dah sebab tak putus saf. Awak kena marah ke orang tu kalau kita buat sesuatu sehingga memutuskan saf, memutuskan fadilat saf, maka tu tak boleh. Seperti mana kita baca sebelum ni, tiar tak memutuskan saf. Mimbar tak memutuskan saf. Kanak-kanak kanak-kanak mana hak mumayyiz, tidak memutuskan saf. Kita bawa anak kita mari semaya, tak ada kanak budak lain. Kalau ada ramai budak, kita boleh susun ke satu saf duduk di belakang kita. Ni tak ada. Tak kira kita nak biar dia duduk belakang sore, letak sebelah kita. Semaya. Dia mumayyiz dah, tak pakai pamper dah, semaya dah, cuma tak balik lagi. Adakah kanak-kanak memutuskan saf kalau duduk bersama saf kita? Putus tak? Tak putus saf. Sebab dia sejenis dengan kita. Dia sama-sama sejenis dengan kita, cuma dia sudah mumayyiz. Maka kanak-kanak pun tidak memutuskan saf juga. Tukar pun tidak memutuskan saf. Alat untuk kita bantu, alat bantu untuk kita semaya. Alat bantu semaya kita seperti tukar ke apa kita bawa, tidak memutuskan saf. Orang lain putus. Kita duduk jauh lebih daripada 3 hasta, putus saf. Jarak kita dengan jemaah lebih 3 hasta, putus fadilat saf. Rugi saja-saja. Putus fadilat saf ni maksudnya tak dapat pahala saf, maka tak dapatlah juga pahala jemaah. Jangan main mari sembahyang Jumaat kerana apa? Pertama kita nak tunaikan kefarduan kita. Yang kedua, kita nak fadilat tu, fadilat Jumaat 27. Fadilat saf semua kita nak. Tapi ada syarat dia, tak boleh kita buat sesuatu yang memutuskan saf.
Kalau putus maka tak dapat fadilah. Betul? Itu berkenaan dengan qiyam. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali. Ini lebih lagi. Tadi boleh berdiri sekadar habis kuasa, sekadar dah. Tapi tak boleh langsung-langsung ni yang ketiga. Tak boleh langsung-langsung berdiri. Nah, dia kata, dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali. Seperti mana? Seperti hasil baginya dengan berdiri itu masyaqqah yang sangat sehingga menghilang ia akan khusyuk di dalam semaya dan hudur hati. Nak tetap hati itu tak boleh. Nak hadir hati tak boleh. Contohnya kita terlalu pening. Pening sangat-sangat. Kalau berdiri jadi terapung, jadi musing mutaitik. Tak boleh berdiri. Sehingga mana? Kalau kita berdiri juga boleh tapi tak lama. Ataupun kita berdiri boleh tapi hilang khusyuk tumpuan. Contohnya kita gauk kau. Tak boleh pijak latar. Kaki itu tak boleh. Bagi orang gauk saja dia dapat rasai nikmat gauk tu. Kita tak boleh nak rasa, tak pernah rasa lagu mana sakit gauk ni kata. Mari nyocok lagu mana tahu. Orang gauk dia boleh tahu. Sehingga nak pijak lantai pun tak boleh. Lepas tu nak berdiri lagu mana? Bila tak boleh berdiri tak tu maksudnya tak mampu sangat-sangat lah tu. Mari nyocok-nyocok sehingga hilang khusyuk dan hudur hati, dua perkara tu. Kalau tak hilang khusyuk masih lagi kita boleh bagi tumpuan, wajib kena semaya berdiri. Ni atas jujur kita dengan Tuhan lah ni sebenarnya ibadah ni. Kita nak tipu boleh berdoa. Orang lain tak salah. Orang lain tak ada masalah pun. Bawa gapo pun. Nak bawa kursi, nak bawa katil, tak ada masalah. Bawa katil sebenarnya tak katil. Tapi atas jujur kita dengan Allah. Kalau kita boleh berdiri lagi, kita pergi semai duduk, tak apa. Nak mati esok kena esok je. Bukan kenapa. Kena azab je sehari duduk dalam neraka. Sebab apa? Dikira kita bermudah-mudah dengan semaya. Semaya lain tak apa ni, semaya hak 5 waktu ni kena jaga sungguh-sungguh. Tu dia kata, kalau tak mampu sungguh-sungguh sehingga kalau dia berdiri itu maka dia hasil baginya masyaqqah. Masyaqqah ni susah yang amat sangat. Boleh berdiri tapi jadi susah sangat-sangat sehingga mana? Sehingga hilang khusyuk dan hudur hati. Khusyuk tak dapat bagi. Khusyuk ni bagi tumpuan. Tetap anggota hati kita tu. Dia main sakit nak tetap warna hati kita. Dan apatah lagi hudur hati tu. Hadir hati kita ketika semaya tu. Kita nak ingatkan sesuatu. Kalau dalam semaya nak ingatkan makna dia. Nak ingatkan bacaan dia. Nak hudur hati sungguh-sungguh. Tak boleh. Tak sapa. Sebab apa? Sebab terlalu sakit. Maka kalau dah sehingga sampai taruh tu boleh kita semaya duduk. Last kali baru boleh semaya duduk. Tu. Ataupun lagu ni boleh semaya duduk. Ataupun takut ia akan jatuh ke dalam laut atau karam. Ni duduk atas kapal, duduk atas perahu. Pergi muka ikan nak semaya, kalau berdiri ni rasa tumah ni jatuh dalam laut ni. Ataupun karam, maka boleh semaya duduk. Ataupun duduk dalam kereta api. Kalau besok naik kereta api. Tak boleh kalau duduk berdiri, mata kena tolak dia guli pating. Ketika kereta api jalan, maka kita tak boleh nak bersandar pun tak boleh. Kalau boleh bersandar tetap kena berdiri bersandar. Ataupun kita takbir dulu mula-mula berdiri, atau duduklah semaya. Tak boleh dah nak berdiri semata guling. Ni tolak dia. Kalau lagu tu baru boleh semaya duduk. Ataupun berpusing kepalanya. Ni hak pening. Pening sangat-sangat ni. Ataupun takut keluar air kencing. Ni bagi orang yang sil-sil baul. Dia tak boleh berdiri. Kalau berdiri saja, mucung pahit dia tu longgar. Dia tak ada gerih dah.
Kalau dia duduk tak apa. Maka kalau dia berdiri je tubik air kecing. Maka kalau gitu boleh semaya duduk. Nak katanya bukan terlalu keras sangat. Nak katanya kena semaya berdiri betul. Tak, tengok keadaan kita lagu mana. Jadi untuk orang penyakit silsil bau ni, silsil bau ni penyakit kecil dedah. Ada soal lagi hak ni berat pada penyakit kecil dedah ni. Tak boleh langsung berdiri. Kalau berdiri je tubik air kecing. Maka ketika tu boleh semaya duduk. Takut keluar air kencing ni bagi orang yang terkena penyakit silsil baul. Silsil baul ni penyakit kecing dedah. Dia berasa tak puas sokmo. Lepas kecing tu dia berdeheng dah. Orang penyakit kecing dedah ni dia ada hukum dia. Tak boleh kita main gitu saja, tak boleh. Dia ada hukum khusus dia. Dia kena semaya di awal waktu. Dan dia kena ada ambil wuduk selepas masuk waktu. Lepas tu dia kena segera ke semaya. Ni orang penyakit ni. Sebab apa? Sebab nak kira, nak hitung dengan air kecing dia tu. Lepas tu lepas pada dia kecing tu masuk waktu dia berdeheng, kena ikat kepala pahit dia tu. Kena ikat, tak ikat kena di kain, kena di apa? Ataupun kalau orang ni kat dia bubuh kapah kau gapo supaya tidak meleleh tu je. Supaya tidak meleleh, supaya tidak terkena pada pakaian lain. Sebab dia air kecing tu najis. Setiap orang jatuh pasti akan terkena penyakit ni. Tua muda akan kena tak lama. Cuma atas kita cepat-cepat kita pergi makan ubat rawatan apa itu ni. Cara nak buat lagu mana. Tapi ingat kalau kena penyakit silsil bau ni kena ikut cara hak dianjurkan dalam agama kita, dalam ilmu fiqh kita. Jangan buat lebih kurang. Jangan pakai semaya seporang. Walaupun kena penyakit silsil bau ni boleh jadi terimeh, tapi kena dengan cara dia. Kalau tak buat lagu tu tak sah. Air kecing, sebab tu air kecing tu najis. Najis. Tapi yang dimaafkan ketika mana tu? Ketika kita masuk waktu, kita pergi basuh, deheng, kemudian baluk, kemudian ambil wuduk, lepas ambil wuduk semaya. Maka ketika semaya tu kalau duduk tubik lagi dimaafkan. Tu cara nak semaya bagi orang terkena penyakit silsil baul. Faham dah deh. Kalau orang jatuh dia faham, orang tino tak apa faham mana ni. Orang tino jarang. Kena penyakit silsil baul ni. Orang tino hak banyaknya berlaku dengan penyakit apa? Keputihan tu. Keputihan kalau orang tino. Kalau orang jatuh silsil baul. Tu maka cara dia nya lebih kurang samanya. Ataupun tak boleh berdiri. Kalau berdirinya tubik buasi. Buasi itu tubik kalau dia berdiri. Kena duduk sama nak jaga, nak kepik itu. Maka baru boleh semaya duduk. Ni bagi ni antara penyebab cembak boleh kita semaya duduk. Ni antaranya. Maka kita kiyahlah dengan penyakit zamelo ni. Penyakit zamelo ni dia moden sikit, tak serupa penyakit dulu. Tu seperti buasi bagi orang apa? Seperti tubik buasi bagi orang yang buasi lah orang yang kena penyakit buasi itu. Dan yang umpama keduanya, kedua mana? Kedua silsil baul dan buasi itu. Kalau dah sampai tahap tu, maka hendaklah ia semaya duduk. Baru boleh semaya duduk. Tengok keberadaan kita, tengok kondisi kita setara mana. Kalaulah pada waktu zuhur kita nak semaya tak boleh, pening sangat-sangat. Tak boleh bangun berdiri. Kalau berdiri sudahlah hilang khusyuk, hilang tumpuan. Baru boleh semaya duduk. Untuk zuhur sahaja. Bukan pukul rata bila tak mampu kat pakai kita ambil semua 5 waktu. Tak boleh gitu. Dia tengok per waktu. Contohnya subuh dia tak boleh. Semaya duduk waktu subuh. Dan zuhur boleh tu lagi tengok. Masuk waktu zuhur tengok keadaan kita lagu mana. Tak boleh lagi berdiri. Maka kita boleh semaya duduk. Tengok waktu asar pula lagu mana.
Waktu asar boleh bangun berdiri dah, hilang dah, pening sikit-sikit. Maka ketika tu wajib kita kena semaya berdiri. Pergilah tukar, pergi dinding semaya nyandah, tak ada masalah. Jangan semaya duduk je. Semaya duduk tidak sah. Ini untuk semaya fardu sahaja. Sebelum ni buat gitu juga deh. Kau buat lagu mana? Kau ada cara lain? Takut ada cara lain. Kata, kalau ada cara lain boleh kosi, boleh koyak sini. Kita sama dengar sama-sama. Boleh habis. Itu peringkat yang pertama. Dan jika lemah ia daripada semaya duduk, nak duduk pun tak boleh juga. Ni bagi orang lemah ni. Kalau ayah kita, kalau orang tua kita, bila dia lemah, ingat kewajipan semua bergantung atas diri kita. Wajib kita kena suruh dia semaya. Kalau kita tak suruh dia semaya, pas kita dosa. Tengoklah kalau dia tak boleh berdiri, kita suruh semaya duduk. Ayah masuk dah waktu ni, semaya ajar dia. Tak boleh duduk. Kalau lemah daripada duduk, maka hendaklah ia semaya itu berguling atas lambung. Kena semaya, kena duduk guling. Nak ke mana guling? Masuk guling tu gapo? Nyenggeng. Hari tak boleh terletak lagi. Kalau kita tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, nyenggeng. Kalau bahasa kita dia kata guling. Guling tu kena atas lambung. Sama hok mula-mula sekalinya lambung kanan. Tak mampu lambung kanan, lambung kiri. Nyenggeng sebelah kanan. Kalau kita nyenggeng sebelah kanan, kepala kita sebelah mana? Alik naik ke alik jatuh? Dia kita tak mampu dah. Tak mampu berdiri, tak mampu duduk. Maka kena semaya nyenggeng. Kalau semaya nyenggeng, kaki kita duduk di mana? Kiblat. Kena tahu tu. Kaki ngadap kiblat. Kalau kita semaya nyenggeng, tetap dada kena hadap kiblat juga. Kalau tak hadap kiblat, dada tidak sah. Yang wajib kena hadapnya ke kiblat, dada, serta muka. Yang dada nombor satunya. Jadi kalau kita nyenggeng atas lambung kanan, kepala kita sana, kaki kita sana. Supaya orang mati tu orang catat ke orang tino? Orang tino. Tak mampu sekali lagi, kita duduk atas lambung kiri pula. Maksudnya kepala kau tu, kaki kau tu. Itu jadi mayat orang jatuh. Selagu tu dulu tak boleh. Terlentar tak boleh lagi. Kita kena semaya lagu tu dulu. Nyenggeng, hadap dada ke kiblat. Jangan kaki ke kiblat lagi tak boleh lagi. Itu syarat yang ketiga, peringkat yang ketiga. Pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga nyenggeng. Tu berguling atas lambung kanan ataupun lambung kiri. Selesai tiga perkara tu. Tak boleh nak guling pun tak boleh. Kalau tak boleh lagu mana? Dia kata, dan jika lemah ia daripada duduk, maka berguling ia atas lambungnya dan dijadikan mukanya dan hadapan badannya kepada kiblat. Jalan-jalan muka, dada, semua depan ni hadap ke kiblat. Dan hendaklah ia bangun bagi rokoknya dan sujudnya qadar dapat, qadar mampu. Maksudnya kalau kita nak rokok tu akak sikit, bangun. Bangun tu maksudnya isyarat kepada kita akak badan kita. Hak kita mampu. Walaupun kita sembahyang nyenggeng sekalipun, akak sikit, akak sikit, akak sikit. Itu isyarat dia. Jangan kita senyap saja nak rokok, kita senyap.
sujud kita senyap tidak sah. Isyarat sikit, bangun, masuk bangun ni akad. Akad sekadar mana? Sekadar hak kita mampu. Itu sajalah. Sebab apa? Sebab kita semaya atas lambung kanan dan lambung kiri. Dan jika lemah ia daripada semaya berbaring atas lambungnya, tak boleh juga nak semaya atas lambung. Nak mati dah ni, tak lama dah ni. Tapi kena semaya juga. Tak semaya kena azab, kena masuk api neraka. Kena kenal api neraka tu. Kena cari, pergi baca tentang api neraka supaya kita takut. Kadang kita ni tak takut. Kata nama retin tu kalau dia kecek. Ikut dia lah, nak duduk dalam neraka pun. Dia jawab gitu. Orang jatuh pun tolong juga. Kita kena kenal neraka Allah Ta'ala ni lagu mana. Tu. Jadi dikata kalau lemah, dan jika lemah ia daripada berbaring atas lambung kanan, barulah peringkat yang keempat, maka hendaklah ia seseorang sembahyang bertelentang atas belakangnya. Waktu baru boleh terletak. Ini yang nak ajar kita ni. Kalau kita nak susung tu orang tua kita, dia masih lagi ada tapi tak gerak nak semaya. Kita tengok keadaan dia mampu hak mana. Tak mampu duduk, tak mampu berdiri, suruh semaya duduk. Tak mampu duduk, suruh semaya baring. Tak mampu baring, semayalah bertelentang. Tapi kena tahu cara dia lah. Cara lagu mana? Bertelentang atas belakangnya dan mendirikan ia akan mukanya dan dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat. Ni cara lagu lain. Orang semai terletak ni. Kaki muka hadap kiblat. Lepas tu lagu mana? Lagu mana kedudukan dia? Kaki di sana. Macam orang mati sebelum semaya. Lagu mana kita susung dia? Bila mati, maka waktu pertama sekali kita tutup mata dia, kita renggai-renggai ke otak-otak dia. Tu lembut-lembut ke semua, letak seperti orang semaya, tangan semua-semua, susung dianya, susung dianya kakinya menghadap kiblat. Jadi kalau orang nak semaya dalam keadaan bertelentang pun begitu juga. Kaki yang syarat dia muka dengan kaki hadap kiblat. Kalau semaya nyengging tadi, awak kena hadap kiblat, dada. Muka bagi pihak depan tu. Dia tak sama. Semaya bertelentang, awak kena hadap kaki, hadap kiblatnya tapak kaki. Kita betul tapak kaki, isyarat menghadap pada kiblat. Lepas tu muka tu tinggi sikit. Maksudnya kita letaklah batal ke apa ke, biar ngadap kiblat. Kalau kita duduk straight gitu jadi ngadap ke langit. Tu. Dada tak apa, yang naknya muka. Biar tinggi sikit supaya muka kita pun ngadap kiblat, tapak kaki kita pun ngadap kiblat. Ini cara bagi orang semaya bertelentang. Tu dah yang keempat tu. Ada lagi. Dia kata itu cara dia. Dan mendirikan akan mukanya dan dua tapak kakinya. Mendiri berhadap kepada kiblat. Dua perkara tu deh. Maka memperbuatlah ia dengan rokok dan sujud qadar kuasa. So tak ada ketetapan yang khusus. Kita dah tak mampu dah. Sekadar kita kuasa lagu mana? Gerak sikit isyarat dengan kepala. Masa nak rokok Allahu Akbar, isyarat nak sujud pun bergerak kepala. Itu cara orang semaya dan dalam keadaan dia bertelentang. Habis yang keempat, peringkat yang keempat semaya. Nak katanya tak ada kita tak ada excuse. Tak ada hari tanpa semaya, tak ada waktu tanpa semaya. Kecuali saja hilang akal, tak apa dah lah. Tuhan cabut dah akal kita. Tapi selagi kita ada akal, dalam keadaan kita berada di mana sekalipun, wajib kena semaya. Kalau tidak kena masuk neraka. Kena masuk neraka penatlah kita, susah lah.
Kita tahu neraka tu lagu mana. Tak kira lah kita duduk mana, ketika tu kita duduk hospital, kena semaya hospital. Walaupun wayar dia berserabu atas badan kita, duduk cucuk sana, tapi kalau kita ingat, wajib kena semaya. Semaya ikut kadar kita mampu, setakat mana kita mampu. Tinggal semaya, sudah, tak ada ubat dia. Orang tinggal semaya ni tak ada ubat. Kita nak tutup dengan gapo? Terayak. Buatlah amal kebajikan banyak mana sekalipun, tak boleh nak tutup kalau kita tinggal semaya dengan sengaja. Tak ada ubat bagi dia. Qadha sekalipun tetap kita akan kena isu nanti, kena akan panggil. Kita akan kena panggil nanti. Kita semaya, kita qadha, tetap kena qadha. Kita sebagai cagar saja tekuk Tuhan nak tolong kita. Tu dia tengok kita banyak buat kebajikan, banyak dah kita tak ada salah dengan orang, kita tak buat masalah dengan orang, kita turut perintah Allah, mungkin Allah Ta'ala nak tolong kita, tapi kena cagar dengan qadha lah. Tapi nak katanya sebenarnya tak ada ubat bagi orang tinggal semaya dengan sengaja. Qadha ni bagi orang yang terlupa. Ada orang yang terlupa, maka barulah boleh qadha. Tapi kalau tinggal sengaja, tak ada. Kena ngadak Tuhan dalam keadaan lopong semaya tu. Maka kalau kita ada tinggal masa dulu, jangan royak kat orang senyap je. Qadha lah semaya, taubat banyak-banyak di hadapan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala terima kita. Itu Dan jika tiada, tiada gapo pula tu. Dia kata, dan mendirikan mukanya dan dua tapak kakinya berhadap kepada kiblat, maka memperbuat ia dengan rokok dan sujud qadar kuasa dia. Dan jika tiada, maksudnya tiada kuasa juga. Tak kuasa nak akak pada sikit pun tak boleh dah. Lemah sangat-sangat dah. Maka mengisyarat bagi keduanya, kedua rokok dan sujud, isyarat dengan kepala. Dengan kepala sajalah. Gerak-gerak gitu saja. Dah tak boleh sangat-sangat dah. Tu. Dan jika lemah, tak erat dah. Ni nak mati dah ni, tak lama dah ni. Lemah sangat-sangat dah ni. Nak akak kepala pun tak erat. Kena semaya juga nak katanya sampai tahap ni. Lemah dah, nak akak kepala pun tak boleh. Lemah sangat-sangat, wajib juga kena semaya. Tapi ketika rokok, dia sujud, macam mana kita nak buat? Maka mengisyarat dengan kelopok mata. Kelik je lah mata. Masa nak rokok tu pun kelik, masa nak sujud pun kelik. Tu nak katanya sampai tahap tu. Ni kita pergi, contohnya kita pergi hospital, kita pergi nawak orang sakit, ramah tak semaya. Tak tahu lagi pergi semaya mana, tak tahu. Pakai duk atas kati tu je 3 hari 4 hari. Tahulah takut semaya hormati waktu ko. Wallahu alam. Tapi nak kata ramah hok tak semaya lah. Tanya-tanya tak semaya. Kita tahu kita bukan nak buat fitnah. Kita tanya sendirilah, kita tanya. Hari sebelah-sebelah tu, mek semaya ke tak? Nak semaya gua nak dia jawab gitu. Waya-waya berserabut ni. Gitu. Tak semaya mek. Dok dia tu. Nanti tunggu semaya di rumah lah. Dia kata gitu. Tu kata mempermudah tu. Pas anak pun tak ajar. Anak pun tak suruh. Kalau bini untuk lelaki pun lagu tu juga. Kita pergi tanya, kita pergi sebelah. Tak suruh kita nak semaya. Kalau tak boleh semaya tak apa. Dok kata tak suruh. Kalau suruh pun tak buat. Tu lelaki jawab lagu tu. Tak sah malah marah pula kita, dia kata. Suruh pun tak buat, kata. Tak boleh, kata kena semaya. Kena semaya. Biar dia semaya. Pas nak semaya lagu mana? Dia tak tahu tu nak semaya. Nak semaya lagu mana atas hati gitu. Tak nanti kau atas sejadah, kata. Atas pokoknya pun boleh semaya. Tak jadi.
Atas pokoknya dalam laut boleh semaya berlaku. Asal semaya tu. Tahu cara dia lebih kurang. Tak boleh kena semaya benda ni. Penting sangat-sangat dia kata tengok siapa tahap tu, kalau tak rok nak angkat kepala, isyarat dengan mata, dengan kelopak mata, kelik untuk rokok, kelik untuk sujud. Kelik untuk duduk antara setiap perpindahan rukun tu kita kelik. Kelik nak rokok kelik sebab hak tu je hak kita mampu. Hak lain kita tak mampu dah, gerak pun tak mampu dah. Tapi tetap wajib kena semaya, tak boleh tinggal. Tinggal sehari 1000 tahun, siapa nak tanggung? 1000 tahun duduk dalam neraka, duduk guling-guling. Tak salah, baiklah kita susah atas dunia ni. Sementara kita nak lari daripada susah di akhirat. Di akhirat tak ada tanggungnya. Tidak tertanggung kita dengan seksa sana. Maka kita biar susah atas dunia ni. Okey, lesah. Sikit kita Mana kalau kita boleh Ramadan, kita cuti tak? Kuliah. Tak cuti. Kuliah maghrib saja. Maknanya ni kuliah subuh ni ngaji jalan seperti biasa. Tu tanya dah, kalau nak cuti pun kita cuti. Tak cuti tu. Habis dah? Sikit lagi. Dan jika lemah ia daripada isyarat dengan kelopak mata. Ni hampir nak mati sangat-sangat dah ni. Tak mati lagi. Kuat dia ni. Tak mati lagi. Lemah nak kelip mata pun dia tak boleh dah. Nak katanya, ibarat katanya lemah sangat-sangat ni. Kalau lemah daripada isyarat dengan kelopak mata, dia walaupun anggota kita sakit, kita tak boleh gerak, tapi hati kita duk jalan lagi. Hati kita duk gerak lagi. Ruh kita masih ada lagi. Sebab tu tetap wajib kena semaya. Kita tak tahu zuhur waktu gapo, kita boleh tanya orang. Kalau kita tak ada orang, kita duk sore rumah, tetap kita kena ijtihad, kena zon kita. Sama macam orang duduk dalam jara. Tak tahu siang malam duk gelak gitu saja, dia boleh guna ijtihad zon dia. Agak-agak ni masuk dah waktu ni, maka dia boleh semaya. Ada juga yang jenis, contohnya kita pergi Mekah, lalu ke kawasan tu malam dia panjang. Tak kira lah, kita ukur dengan masa. Contohnya lagu ni contoh Nabi Royak. Bila di akhir zaman, alamat hak paling besar sekali terjadinya kiamat, apabila timbulnya Dajjal. Dajjal akan menjelajahi dunia selama 40 hari. 40 hari semua dah je 40 hari. Siang malam habis. Tapi nak katanya dia 40 hari saja dia duduk atas dunia ni, tapi tak ada satu tempat hak tak pernah dijejaki Dajjal. Semua Dajjal akan lalui. Semua akan Dajjal lalui. Tak ada satu bumi pun. Maknanya 40 hari. Nampak macam 40 hari, tapi semua tempat dia akan lalu. Sebab apa? Pada bermula satu hari dia turun tu, satu hari tu akan jadi lama dianya seperti setahun. Sehari itu tubiknya Dajjal, satu hari seperti setahun. Kalau gitu kita tak kena mayai lah deh. Dah setahun. Sehari itu lama dianya seperti setahun. Lagu mana? Tengah siang harinya panjang. Lepas tu lagu mana? Kita ukur. Lalu orang tanya, lepas tu nak semaya lagu mana? Semaya tetap kena ukur seperti setahun juga. Walaupun siangnya panjang. Ukur dah masuk waktu. Ni waktu ni kita kena semaya dah ni. Tu. Padahal duk siang lagi. Sebab sehari dia tu sama seperti setahun kita. Jadi masuk waktu asar, kena semaya asar. Masuk waktu, tak kira lah matahari duduk. Maksudnya kita ukur dengan matahari ni salah satu daripada ijtihad kita. Banyak lagi kita boleh ukur dengan masuknya waktu ni. Antaranya kita tengok jam. Tu. Jadi nak katanya bukan
bukan alasan kita tak sembahyang dengan kerana tu. Duduk di mana sekalipun tetap wajib kena sembahyang. Tu. Maknanya kalau tak lemah juga, lemah daripada isyarat dengan kelopak mata, maka hendaklah dilakukan sekalian perbuatan semaya itu dengan hati juga. Dah tak boleh langsung isyarat dengan hati lah, takbir Allah, ya Allah, ini saja yang aku mampu untuk aku ibadah. Maka kita pun takbir dengan hati, baca pun dengan hati, semua dengan hati belakang dah. Tak boleh dah nak buka mulut pun tak boleh, waktu bik suara pun tak boleh, tapi tetap juga wajib kena semaya. Mana tak ada hari tanpa semaya. Tu dia kata, inilah sehingga-hingga lemah. Inilah paling lemah sekali, sehabis-habis lemah. Tak ada dah hak lebih lemah daripada hak ni. Tu dia kata sehingga-hingga lemah. Maka jika tiada, ni hak lah kali dah ni. Tak boleh juga nak semaya dengan hati pun tak boleh. Lagu mana? Hati dia buruk berkali. Tak ada dah. Ni dah nak mati dah ni. Bila tak mampu nak semaya dengan hati, barulah gugur wajib semaya. Barulah gugur kewajipan. Last sekali. Nak katanya, sampai tahap tu, barulah Allah Ta'ala tak taklif lagi kita. Tak berat dah kita semaya. Mana ada orang dah tak boleh dah lalu tu. Mati dah lah ni. Kalau nak semaya dengan hati pun tak boleh, maksudnya mati dah lah. Tu. Barulah gugur wajib semaya daripadanya sekali-kali. Barulah gugur wajib semaya daripadanya. Maka tiada gugur wajib semaya daripadanya sekali-kali. Gitu. Inilah sehingga-hingga lemah. Maksudnya ni hak paling lemah, tapi nak katanya tak gugur lagi semaya, tetap wajib kena semaya. Kemudian kata musannif lagi, maka tiada gugur wajib semaya daripada seseorang sekali-kali. Tak akan gugur semaya tu selama-lama ada akal itu maujud. Selagi ada akal, selagi tu tak gugur semaya. Kecuali kita dah gila, kecuali kita dah nyanyuk, dah tak ada akal dah, barulah terlepas kita daripada kewajipan. Nak kata jangan mudah dah dengan semaya. Jangan mudah dengan semaya ni. Contoh kita pergi mana sekalipun, rasa tak boleh nak semaya ni, nak tunggu semaya di rumah. Jangan buat ikut cara lagu tu. Lama-lama kita akan tinggal semaya. Tak kira duduk di mana sekalipun semaya. Semaya dulu, selesai kita tanggung urusan kita dengan Allah Ta'ala. Apa tu buatlah urusan dunia tu. Bila je bunyi bel, cari dulu masjid, cari dulu tempat semaya dulu, selesaikan urusan kita dengan Allah, barulah Allah tak marah. Ni hak dia kita tak tunai lagi. Lepas tu duk sibuk nak cari hak kita tu, tak bagilah. Bila masuk waktu tunaikan hak Allah Ta'ala, gijal lagi derak tu, tak marah. Pergi Kota Baru, pergi mana, pergi jerak. Tapi bila masuk je waktu, dahulukan hak Allah Ta'ala dulu. Allah nak kita semaya dulu, selesaikan hak dia dulu. Maka setelah selesai, lah nak pergi sambung. Nak sambung buat kerja. Nak buat hulu kau, nak buat apa kau, tak apa dah. Ni bagi orang buat hulu. Ni ingat, masuk je waktu duk huli lagi. Tu buat hulu. Supaya juga buat rumah batu kau buat gapo je. Orang dia panggil dah, bunyi dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tahu tu tak heran gitu. Dalam hati ada masa lagi duk main. Tu pun dia tak boleh dah. Berhenti dulu, wajib kena berhenti. Berhenti dulu kerja buat kita tu. Tunaikan hak Allah Ta'ala dulu. Baru Allah Ta'ala jaga kita. Baru Allah Ta'ala bimbing kita, bagi taufik, bagi hidayah. Sebab kita utamakan hak dia. Ni kita nak sesuatu daripada Allah Ta'ala, tapi kita tak buat hak dia. No. Macam mana Allah Ta'ala nak bimbing kita? Macam mana Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada kita? Macam mana Allah Ta'ala nak bagi khusyuk dalam hati kita semaya itu? Dia tak bagi semua. Sebab apa? Sebab kita tak utamakan dia. Kita berat dulu hak dia.
duk tengah nyaku, bunyi je bel, lepas caku dulu. Lepas cok dulu. Tak boleh ni nak semaya. Bawa motor mak. Bunyi waktu aja, lepas motor dulu. Lepas motor. Beki motor pun tinggal dulu. Hak rezeki bukannya manusia, Allah bagi. Kalau kita utama ke hak Allah, Allah akan bantu kita murah rezeki. Gitu. Untuk semaya 5 waktu ni je, hak lain tak apa. Tak boleh nak pergi semaya Jumaat. Semaya tempat kerja kita. Tak boleh semaya Jumaat, tak boleh. Orang ramai duk tunggu ni, bagai-bagai tak siap banyak lagi. Dia semaya dulu. Tu nak katanya, bila kita utamakan hak Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala mudahkan urusan kehidupan kita. Nak katanya tiada gugur wajib semaya sekali-kali selama ada akal ia mewujud. Inilah hal semaya fardu. Sikit adapun semaya sunat, maka harus padanya duduk serta kuasa ia berdiri. Boleh je. Kita boleh je berdiri, tapi kita tak sin nak semaya duduk. Tak ada masalah. Boleh sah. Setiap semaya sunat kita semaya duduk. Asal semaya sunat je duduk. Asal semaya sunat je duduk. Tak apa, tak ada masalah pun. Tak ada kewajipan. Yang penting buat semaya duha. Habislah rakaat semaya. Banyak orang tanya berapa semaya duha? 8. Tapi hamba buat duduk. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau semaya sunat, tak ada kewajipan untuk berdiri. Cuma kalau kita berdiri dapat 2, duduk dapat tu dia kata. Lepas tu dia kata adapun semaya sunat, maka harus padanya duduk serta kuasa ia berdiri, dan harus berbaring serta kuasa duduk. Kita boleh duduk. Kita tak mampu dah berdiri, kita boleh duduk. Tapi kita nak semaya baring, boleh? Tapi kalau daripada berdiri nak semaya baring, tak boleh. Dia kena ikut step dia. Mula berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring, yang keempat berteletai. Ada 4 cara tu. Maka kalau kita tak boleh berdiri, kita boleh semaya duduk dan boleh semaya berbaring. Habis kata. Faslun wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim lakum. Boleh tanya kalau nak tanya? Ya. Soalannya antara semaya atas kursi dengan semaya duduk. Maknanya kalau dia semaya atas kursi tak boleh sujud. Sujud, ingat sujud tu rukun. Syarat nak sah sujudnya kena rapat dahi kena ke lantai, ke tempat sujud, baru sah semaya. Dalam kitab tak ada sebut semaya atas kursi ada sebut atas kursi. Tak ada. Tak mampu semaya berdiri, semaya duduk. Tu syarat dia. Cumanya kita timbul ni semaya atas kursi. Tak apalah, tak ada masalah pun semaya atas kursi, tapi kena dengan cara dia. Contohnya gini. Kita boleh berdiri, cumanya kita tak boleh sujud je. Kita boleh berdiri. Berdiri untuk baca Quran, untuk baca Fatihah, untuk takbir boleh. Tapi kita tak mampu. Tak mampu sujud, maknanya kita tak boleh turun. Bila kita turun, kita kena bangun. Kita tak boleh bangun. Jadi kalau dah sampai tahap tu, kita disuruh tak semaya duduk. Masih lagi tak boleh semaya duduk lagi. Sebab tu inisiatif orang learning, dia duduk atas kursi. Sebab isyarat dia tu tak boleh lagi. Maksudnya dia tak dapat lagi pelepasan untuk semaya duduk. Sebab dia mari itu boleh berdiri lagi. Cumanya dia tak boleh sujud. Maka bila tak boleh sujud, maka hilanglah syarat dia tu. Bolehlah kita sujud atas angin dengan syarat. Sebab apa? Sebab dia masih lagi boleh berdiri. Ini satu pandangan, kita ayat satu pandangan. Ada nak kata satu pandangan, dia kata selagi mampu kita boleh berdiri, kita kena ikuti pergerakan sujud seperti biasa. Kena turun sujud juga. Bila turun sujud, lepas sujud tak mampu dah nak bangun cacah, nak bangun qiyam.
kena semaya duduk. Baru boleh semaya duduk. Nah, orang ni siapa buat? Tak ada orang buat dah. Kita berdiri dulu. Semaya ni baca Quran apa semua, rokok semua, turun sujud. Boleh turun sujud. Lepas sujud tak gerak dah nak bangun. Baru boleh duduk. Duduklah, sama ada kita nak duduk sela ke, nak duduk tahiyat awal ke, nak duduk tahiyat akhir, boleh berlaku. Jadi kalau gitu, kita nak elokkan daripada kekeliruan, terpastikan kalau kita tak boleh berdiri, semaya duduklah. Semaya duduk, selesai. Kalau kita tak ragu-ragu, kalau duduk atas kursi nanti kena banyak cara, kena gitu, kena gini. Duduk, selesai masalah. Kalau dia duduk, rokok pun setara tu, sujud pun setara tu, tak ada kewajipan lah. Isyarat saja. Boleh dah? Boleh payah dah? Kau ada pendapat lain? Tak ada. Semaya takhafutuban, semaya gana takhafutuban. Semaya tak takhusi kita tu, cumanya kalau boleh kita masa mula-mula takbir tu cari arah kiblat. Tu kalau boleh. Kalau tak boleh ke? Hadap. Aina ma kuntum. Ingat dah, aina ma kuntum. Fathamma wajhullah. Di mana kamu berada, di situ ada Allah Taala. Dah tak kira lah kita nak kena atas kau tu background tu pun tak ada, GPS pun tak ada. Nak cari kiblat pun tak ada. Maka duduk mana pun tak apa. Takbir Allahu Akbar. Cuma persoalan waktu tak ada masalah. Persoalan kita tahulah, semaya tu dia jadi semaya gapo? Semaya tunai ke semaya hormati waktu? Kalau semaya tunai, maka selepas ni kita tak perlu qada. Itu je. Kalau semaya hormati waktu, lepas ni kita kena qada wajib. Jadi kalau semaya atas, contohlah atas kapal ke, atas perahu, semaya tu jadi semaya gapo? Tunai ke hormat waktu? Tak tahu, tak sah. Ugu. Pada ya dah. Kalau tunai bermakna kita tak perlu qada. Kalau hormati waktu wajib kita qada. Hormati waktu ni semaya kita tidak sah. Semaya tunai, semaya kita sah. Dia beza tu. Kalau semaya hormati waktu dia tidak sah. Cumanya kita semaya atas dasar hormati waktu supaya kita tidak kena seksa. Tu je. Maka lepas daripada ni kita kena qada balik. Jadi semaya atas waktu tunai ke hormati waktu? Tak berani nak jawab. Tunailah. Tapi kalau kita tak ada wudu, tak jadi tunai. Kena ambil wudu dululah. Gila bila air dari kutub ada bila air ambil wudu, siap molek, duduk atas kursi, tutup aurat apa semua, jadi syarat-syarat sah semaya tu kita duduk atas kursi. Nak berdiri tak boleh, takut tumpah. Duduk atas kursi tak apalah. Duduk molek comel gitu, takbir Allahu Akbar. Dan sebab apa? Sebab semaya tu bukan semaya hormati waktu, tu semaya tunai. Bila tak boleh nak waktu tunai, ambil semaya tak boleh, tayamum tak boleh, apa tak boleh, barulah dia beralih kepada yang kedua, jadi semaya hormati waktu. Semaya juga, tapi lepas ni kena ganti balik. Tak berdosa, dua-dua tak berdosa. Hak berdosa tak semaya. Wallahu a'lam. Aku qali hadza. Ya. Anak tak cara pasal ambil semaya, Allah. Tak berdosa, dah kita pun tak mampu nak ambil semaya. Masuk je waktu semaya je lah. Tapi selagi kita boleh mampu minta tolong orang, kita kena minta tolong dulu. Nak tolong anak-anak. Tolonglah awak mari air. Kalau tak saya ambil semaya kat aku pun tak apa, boleh aku boleh. Ambil semaya tolong awak mari air dekat.
Dia anak gapo. Tak boleh nak berkena berkasih dah. Kalau tak boleh dah, semaya gitu je lah. Masuk waktu semaya. Cuma kalau nanti kita diberi peluang sihat, kita kena ingat balik, kena qada balik waktu kita duk buat tu. Contohnya kita duk atas katil sekitar 3 hari, tak boleh nak buat wayar, tak boleh nak wuduk lagu mana dah penuh dengan wayar dalam hidung, dalam mulut, dalam perut lagi penuh. Masuk waktu semaya, kira berapa hari? 3 hari. Begitu juga kalau kita balut, ni kena hati-hati ni, balut. Balut tangan dengan balut muka, dua tu kena hati-hati. Kaki tak apa. Kaki bukan anggota tayamum, tangan dengan muka. Kalau kita balut ni, kalau kita tak ambil wuduk sebelum kita balut, nanti kalau siap balik kena qada balik semua semaya hak kita duk balut tu. Ini mazhab kita je detail sikitlah. Kalau mazhab lain boleh sapuh atas tempat balut, tapi mazhab kita tak boleh. Tapi syarat dia sebelum kita nak balut tu kita ambil wuduk siap-siap. Lepas tu nak seming nak gapo tak ada beres. Sama. Lepas pada tu kita tayamum saja nak semaya. Maka lepas daripada tu sebulan ke 2 bulan kita buka, tak kena qada balik, sebab semaya tu jadi semaya tunai. Tapi kalau kita tak ambil wuduk sebelum kita balut, semaya tu nanti kita kena qada balik semua. Wajib qada tapi tak wajib segera. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.